How's it going, guys? Welcome to this video with me, Iman Kyle. So in this video, I just want to make it a short video today. And apa aku nak cerita pada hari ini adalah berkenaan aku punya progression. And now it's 4:10 PM 21 November, hari Jumaat. Baru lepas solat Jumaat tadi. And now aku punya segala aku punya kerja dalam progression lagi. Kalau korang tengok dekat belakang sini ada laptop sini. Dengan sini, ini sajalah aku pasang sebab nak bagi chill vibes untuk video ni. And now bila aku investigate balik aku punya progression, and now aku nak investigate about my routine, which is aku punya progression sekarang ni lah. Nak buat segala aku punya kerja sendiri and nak reach aku punya freedom. Bila aku investigate balik masa aku kerja sekarang ni dah masuk bulan November, and aku dah buat jadual ni daripada bulan April hari tu. Masa aku 4 bulan masuk dalam dunia tu, masuk dalam career world. Not a career lah, maybe work lah, macam aku pernah share dekat video sebelum ni. And di sini korang boleh tengok aku buat bapak besar yang dia punya schedule untuk aku buat segala progression yang ada dekat sini dan juga dekat sini. Maybe kau tak nampak. Progression ni semuanya ada dekat sini. And now every month aku lock myself into the room to work hard plus smart. Kita tak boleh fokus work hard dengan work smart salah satu. Kita kena ambil semua. So bila aku investigate segala jadual ni, daripada shift pagi balik kerja aku buat lagi, shift petang malam balik kerja aku buat lagi, ataupun sebelum masuk shift tu aku dah boleh buat kerja. And guess what? Completely 100% tak boleh follow 100%. Sebab ada beberapa faktor yang tak boleh dielakkan. Mungkin kadang bila kita dah balik kerja pagi nak buat yang tu, tiba-tiba kadang terbuat benda lain, kadang ada hal lain. Paling teruk malas. Bukan malas sebab sesuka hati, cuma kita easily get distracted untuk zaman ni. And yes, sekarang ni zaman moden, memang macam-macam distraction yang aku dapat sejak daripada aku habis PM. And yes, Jadinya completely not easy untuk first step nak biasakan kita punya rutin kerja kita sendiri, and even make money from home, and maybe nak buat stream pun. Kalau step ni pun tak lepas pun, aku rasa memang aku ke laut aku pergi jadual. And even though aku buat jadual sebanyak ni, hanya 3% saja yang menjadi untuk aku, and lagi 97% memang tak jadi. And aku decide, why not aku listkan semua ni dan aku tak payah ikut semua ni 100%. Aku buat benda tu secara fleksibel. Itu daripada aku punya opinion aku. And plus, kalau orang kata nak mulakan something dengan kosong, yes, betul. Tapi bila nak buat benda yang start daripada kosong tu, dia akan ada selit something yang dia orang tak mention. Itu video yang kita akan mention untuk next video. And untuk first step untuk aku sekarang ni, in this year, it will be end of the years. Even though aku buat jadual 38 kali, memang tak jadi pun, even 3% tu pun memang worth it untuk aku. Aku rasa this is not gonna be my daily routine based on
the schedule that I create for myself. Not because I'm lazy, not because I get distracted too much. To be honest, this is my first year, this is my first progress, this is here. It can be my first step. Okay? Memang completely berterabuh aku punya jadual. Aku kadang buat ini, kadang buat lain, kadang buat ni, kadang buat lain, kadang tengah concentrate, datang benda lain, lagi that distract me to concentrate my work. Maybe it can be smartphone, maybe it can be something out of my mind, and maybe it can be something that I couldn't control that thing. It's really scary for me, but we should have to risk it. So see you guys to the next video. Don't forget to click bell and subscribe. Bye.